Kita nak tunjuk cara macam mana bina dengan portfolio dengan platform Mumu ni. Siapa nak buka account dengan platform Mumu boleh Roger saya akan bantu. Sambil tu saya akan, kalau berminat boleh join kita punya group juga untuk fahamkan. Baik. Untuk bina portfolio tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk kepada perbincangan kita pada tahun 2026. Apa saham-saham dalam sektor apa yang boleh kita pantau? Sebab kita kata kita nak trade, tapi kita tak boleh trade semua tuan-tuan. Kita boleh trade saham-saham tertentu. Jadi saham apa yang kita boleh trade saham tertentu tu? Pertama dia, okey, kita tengok kat sini antara salah satu saham yang strong, kuat, sektor yang kuat di dalam Malaysia sekarang ni adalah banking sector. Tapi disebabkan banking sector ni banyak yang tidak patuh syariah, saya rekomenkan tuan-tuan dan perempuan, kalau boleh elakkan tema banking sector ni, elakkanlah. Tapi kalau kata memang nak letak dalam portfolio tuan-tuan dan perempuan, 1-2 ataupun tak banyak, nak 1-2 yang fokus pada banking sector, kita ambil Bank Islam. Okey, kita review saham Bank Islam secara teknikal pula macam mana Kita review saham Bank Islam secara teknikal. Dan tuan-tuan, Bank Islam adalah satu-satunya bank di Malaysia yang patuh syariah. Okey? Kejap. Lagi satu ada lagi satu. Okey? So kita tengok bank MBSB. MBSB pun patuh syariah. Betul. Sorry. Bank Islam dengan MBSB. Okey? So dekat situ kita kena faham dekat dalam chart Bank Islam ni tadi, Bank Islam Malaysia. So kita pergi Bank Islam. Saya kenapa saya dulu trade Bank Islam. Saya pernah trade Bank Islam. Saya position lah. Saya ambil Bank Islam menjadi salah satu yang berada dalam portfolio saya. Dan tuan-tuan dan perempuan tengok saham dia berada di mana sekarang. Okey, kita lihat harga Bank Islam sebenarnya, this is something new yang kita kena tengok pantau. Apabila harga dia